Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudara pengacara majlis yang berhormat Aminul Huda, Ahli Parlimen Syed Azam Kayat, Ahli Parlimen, pengurusi dan timbalan pengurusi amanah Johor, seluruh pimpinan amanah Johor, pemuda awan, warda dan semua ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Harapan dan seluruh penduduk yang berada di sekitar ini. Malam ini, malam pelancaran, memanglah panasnya belum ada, terutama sekali menjelang hari penamaan calon. Selalunya ahli parti menanti-nanti siapa yang akan menjadi calon mewakili mereka. Itu momen yang ditunggu oleh rakyat, khasnya ahli-ahli parti dan penyokong-penyokong parti. InsyaAllah semuanya itu akan diumumkan oleh pengurusi Pakatan Harapan pada 22 hari bulan nanti, dan pengurusi PH akan mengumumkan semua calon 56 kursi DUN yang akan dipertandingkan di negeri Johor ini. Pakatan Harapan membawa perjuangan kali ini yaitu berbentuk kita ingin mengekalkan kestabilan. Sebab dalam politik negara ini, kestabilan itu amat penting. Dalam sejarah Malaya dan Malaysia merdeka di bawah kerajaan Perikatan dan Barisan Nasional, berlaku sekali yang dipanggil malapetaka huru-hara 13 Mei yang menyebabkan pergaduhan kaum. Selepas itu, pimpinan parti-parti politik mencari jalan supaya bagaimana perpaduan diwujudkan. Di bawah pimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak, beliau berjaya membawa penyatuan parti-parti utama, termasuklah PAS dan Gerakan waktu itu menyertai kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan terus stabil sampailah kepada pilihan raya 2018. Pertama kali dalam sejarah parti pemerintah ditumbangkan melalui pilihan raya, yaitu Pakatan Harapan dapat menewaskan Barisan Nasional. Maka terlantiklah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, dan saya pada waktu itu diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan. Selepas 22 bulan akibat perubahan tidak melalui proses pilihan raya, berlaku pertukaran Perdana Menteri begitu kerap. Kita dapati cara seperti itu tidak berapa baik untuk kesuburan demokrasi. Sebab itulah kita kalau nak buat perubahan, biarlah melalui proses pilihan raya. Macam di Johor, kita buat perubahan pada 11 Julai nanti, yaitu perubahan daripada kerajaan sekarang kepada kerajaan Pakatan Harapan pada 11 hari bulan nanti. 12 hari bulan kita akan pergi ke kota Iskandar, insya-Allah. Ini perubahan yang kita mau, sebab kita sudah letih dengan perubahan-perubahan yang menyebabkan perpindahan wakil rakyat ini. Sebab itu, mana-mana calon daripada parti amanah negara yang dipilih nanti, pastikan
Bila menang, tamat perkhidmatan sehingga bubar Dewan Undangan Negeri yang akan datang. Melainkan kalau keputusan parti membuat keputusan sebaliknya. Ini harapan, sebab muka yang boleh tahan dalam perjuangan ini kita tak tahu. Kadang kita tengok muka elok ya, tapi dia yang lari dulu. Di perkara seperti ini kita hanya memberi kepercayaan berdasarkan zahirnya. Memang menjelang pilihan raya, terutama sekali dari segi memilih calon, saya akui ramai calon yang layak dalam Parti Amanah Negara ini. Tapi apa boleh buat? Undang-undang SPR meletakkan satu DUN hanya seorang calon mewakili parti. Kalau boleh 5 orang, saya amat gembira. Tapi hanya satu, sudah tentulah ada 1-2 lagi yang tidak berpuas hati. Itu perkara biasa kita lalui dalam proses pemilihan calon. Begitu juga antara parti. Ada yang mengatakan parti ini lebih layak bertanding di sini. Ada parti ini lebih layak bertanding di situ. Dalam Pakatan Harapan ini. Tetapi bila keputusan telah dibuat, diumumkan oleh pengurusi Pakatan Harapan pada 22 hari bulan nanti, maka kita Pakatan Harapan akan pergi sebagai satu pasukan Pakatan Harapan. Mana-mana calon daripada Amanah, DAP dan Keadilan wajib memenangkan calon parti Amanah itu. Mana-mana calon daripada DAP, Keadilan dan Amanah wajib memenangkan calon DAP itu. Mana-mana calon daripada Keadilan, DAP dan Amanah akan bertanggungjawab memenangkan calon Keadilan itu. Boleh berjanji dengan saya? Jangan ada di antara kita, biar orang kita menang, biar kawan kita itu kalah. Kalau kita ada niat begitu, hilang 1-2 kursi, tak berpeluang kita ke Kota Iskandar pada 12 hari bulan Julai nanti. Ini yang kita perlu ada sikap kita. Perbezaan-perbezaan itu akan berlaku, tapi kita tamatkan dengan pengumuman yang dibuat oleh pengurusi Pakatan Harapan pada 22 hari bulan nanti. Kita membina perpaduan dan juga kita harap ianya kekal untuk kestabilan. Kestabilan inilah yang menyebabkan Malaysia dalam keadaan krisis dunia. Kita menghadapi masalah tapi tidak seperti di negara lain. Wang negara kita terus kukuh dan kuat. Kemasukan pelabur terus berjalan. Dan kita bekerja semampu kita. Memang ramai orang kadang-kadang mengatakan, kenapa Abang Mat sekarang tak ceramah macam dulu? Dulu tu artinya masa pembangkang. Bila kata jadi kerajaan, kita kena bekerja. Kita kena cuba. Orang kritik, orang tegur kita, bantai kita, itu perkara biasa. Tapi bila kita diberi amanah, kita bekerja semampu yang kita boleh. Saya baru balik daripada Uzbek. 6 hari saya berada di sana. Bukan pergi makan angin, tapi menjadi tetamu kepada Kementerian Pertanian Uzbek. Mereka bayar semua. Tambang, hotel, makan, sampai tak larat nak makan. Kenapa? Mereka nak bekerjasama membina, terutama dalam hal food security. Sekarang ini kita tahu keadaan geografi dunia, geopolitik, keadaan cuaca, di mana kita mungkin akan dilanda mengikut ramalan cuaca El Nino, yaitu panas yang panjang, angin ribut dan sebagainya. Kemungkinan berlaku terjejasnya makanan di Malaysia ini.
maka kita kena bergantung kepada negara lain. Sebab itu hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan keterjaminan makan ini kita kena buat dari masa ke semasa. Pernah satu ketika 3 tahun yang lalu kita kekurangan beras putih tempatan. Tetapi oleh kerana hubungan kita agak baik dengan India, melalui Perdana Menteri kita dan saya sendiri berhubung dengan pihak kedutaan dan kementerian, akhirnya mereka dapat memberi ekstra beras putih kepada Malaysia. Maka tidaklah terjejas teruk krisis makanan pada waktu itu. Artinya ia berlaku dari masa ke semasa. Begitu juga krisis telur dan ayam. Kita mencari jalan, kita bekerja, termasuk berdialog, berbincang dengan pengusaha-pengusaha ayam dan telur ini, terutama di Johor, di Melaka, di Selangor, di Pulau Pinang. Alhamdulillah akhirnya dapat distabilkan. Jadi kita kena bekerja bila mendapat kuasa ini. Memanglah pihak pembangkang nak hantam itu memang kerja mereka. Saya pun biasa jadi pembangkang. Betul kita bekerja, kalau tak ada dalam negeri, itu luar negeri. Kalau di dalam negeri, Sabtu dan Ahad ke apa kita tak kira, kita terus bekerja. Dan sekarang kita bukan hadapi masalah lama, masalah baru yang muncul. Misalnya kita lihat, kalau kita pergi ke bandar-bandar sekarang, banyak tempat-tempat jualan makanan, jualan cuma diambil oleh warga asing. Kenapa warga asing boleh ambil tempat-tempat itu? Sama ada di Johor, sama ada di Kuala Lumpur, sama ada di tempat-tempat lain. Di antaranya kita yang mendapat lesen tempat itu menyewa kepada warga asing itu. Dan mereka kuasai perniagaan di tempat itu, rangkaian perniagaan. Ini semua kita kena ambil perhatian. Sama ada mereka yang dapat kuasa di federal atau mereka yang berkuasa di peringkat negeri. Dari segi isu perkauman, saya daripada dulu saya menolak isu perkauman. Perkauman tidak menyelesaikan masalah. Melayu maki Cina, Cina maki Melayu, Melayu maki India, India maki Melayu, tak boleh selesaikan masalah. Akhirnya kita lihat hasil daripada isu perkauman itu terjadi peristiwa 13 Mei. Kita tidak mau peristiwa itu berulang. Yang penting kita kena berlomba dan bekerja. Kalau satu kaum itu boleh berjaya, kenapa kita tak boleh? Kita kena lawan dalam bentuk itu. Sebab itu bagi saya, bila saya lihat Bumi Putra yang berbakat, dia telah buat usaha tapi tak berjaya karena kekurangan keuangan. Kita datang, kementerian datang membantu mereka. Seperti apa itu German Pine dan banyak lagi Bumi Putra yang berjaya. Kita akan bersama untuk meningkatkan pengusaha mereka. Bukan dengan kita menghentam kaum lain yang kita lihat mereka bekerja begitu kuat sehingga berjaya. Sekarang kaum Tionghoa pun ada juga masalah mereka hadapi. Di antaranya penanam-penanam sayur. Karena masuknya sayur yang begitu banyak. Dan kita mencari jalan bagaimana nak menyeimbangkan keadaan itu. Begitu juga orang Tionghoa yang datang ke sini, yang permit 3 bulan datang untuk melancong, tapi ada yang datang bekerja dan menguasai rangkaian perniagaan. Ini juga dimarah oleh orang-orang Tionghoa di situ. Artinya masalah rakyat ini adalah masalah tak kira kaum. Kita mencari jalan bagaimana nak kurangkan permalasan itu. Kalau tak dapat selesaikan 100%, kurang-kurang kita dapat mengurangkan apa yang dihadapi, terutama oleh menanam sayur, oleh peniaga yang kadang-kala berlomba, yang mereka datang sebagai visa pelancongan tetapi akhirnya terlibat dalam rangkaian perniagaan di Malaysia ini. Inilah yang kita cuba tekankan oleh kerajaan perpaduan, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memanglah dia kerap keluar ke negara untuk membina hubungan dan membina kerjasama, terutama dalam bentuk geopolitik yang ada sekarang. Kita berbaik dengan semua. Kita rapat dengan China, kita rapat dengan Rusia, kita rapat dengan Amerika, kita rapat dengan negara-negara Eropah. Semua negara-negara utama menjadi sahabat kita karena kita mengamalkan dasar berkecuali.
soal mana-mana kezaliman, kekejaman yang berlaku kepada rakyat Palestin, kita suarakan secara terang. Ia melanggar undang-undang, ia melanggar undang-undang Geneva, ia melanggar undang-undang perang, ia melanggar hak asasi manusia. Perkara seperti itu, Malaysia terus tegas menyatakan sikap kita dengan kita mengekalkan perhubungan diplomatik dengan hampir semua negara kecuali Israel. Alhamdulillah, terutama sekali di bawah kerajaan yang ada sekarang, di antara yang aktif, semua menteri aktif, tapi yang aktif dan terbuka untuk membantu Johor ini ialah Menteri Pengangkutan Luke. Selalu dalam kabinet dia melaporkan perkembangan projek di Johor ini, terutama dalam menyelesaikan masalah transport dan lalu lintas di Johor ini. Luke ambil peranan yang besar dalam hal untuk mengangkat martabat Johor menjadi bandar setelah bandar yang hebat sekarang dan pada masa yang akan datang. Kita bimbang jikalau kerajaan ini terpisah, maka Luke terus bekerja tapi tidak aktif seperti sebelum ini untuk memajukan Johor secara bersama. Sebab itulah memenangkan kerajaan Pakatan Harapan di peringkat negeri Johor amat penting, dan kita akan sampai ke Kota Iskandar 12 hari bulan Julai nanti. Hadirin sekalian, oleh kerana malam pelancaran saya sebut tadi, soal calon sudah di antara yang saya nampak sudah pun selesai, hanya tunggu pengumuman, dan yang tak puas hati tetap ada. Itu perkara yang kita lalui, sebab setiap DUN PH kena wakili seorang. Setiap calon PH adalah calon kita bersama untuk kita menangkan. Inilah yang kita harapkan. Maka pada malam ini saya lancarkan jentera amanah dan juga Pakatan Harapan bagi zon selatan negeri Johor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.